Hari ni aku lambat geng. Aku dah pukul berapa dah sekarang? Dah dekat pukul 3 aku turun. Aku turun je geng. Dah terlajak ni geng. Aku pun turun je lah. Dah alang-alang kan. So hari ni lancar dekat Pulau Opeh. Geng-geng yang lain dah turun dah. Bangkok, Apik Kuat, Koi Fishing. Tinggal aku je lagi lah. Okay, apa nanti kita jumpa dekat spot. Mantap Abang Jas. Aucak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam channel Abang Jas. Abang Jas mantap oh. Okey geng, aku hari ni geng aku nak turun ke Opeh. Tapi sekat hari je lagi. Setengah hari geng. Pagi tadi ada urusan kerja. So memang datang lambat lagi. Tapi apa-apa pun dah memang dah plan nak pergi kayak lah dengan geng-geng kayak Apik, Bangkok dengan Koi. So nak tak nak kena turun dulu geng. So okey, kita terus je geng ke spot ni. Assalamualaikum, mantap pula Abang Jas. Lancar. Okey geng. Jom. Lancar. Ada 2 jam je geng masa untuk nak pergi mancing. Harap hari ni ada strike baik-baik geng. Allah. Sekarang air pasang nak surut. Alright. Okay, first drop of Yenaday. First cast Yenaday. Selar tu geng. Sini ikan tak nak buka mulut, kita main polo Anjay dia konten. Itulah. Jangan paksa kalau tak nak dia makan. Polo, ini masa polo ni kot. Betul. Ni sekarang kalau aku tunda ni dah rada nak kena angkat lah. Kalau aku rada aku stay. Rada jangan angkat. Beres. Tapi fin tu kau kena tekan tau. Kita pegang lah, kita kontrol lah. Rada kena kontrol. Fin pula kita kena tekan dia. Kita jangan dia jangan dia terbuka tau. Oh, biar dia maksud aku tu dia terlekat tau pada body kayak. Oh, okey. Biar dia lekat kat body kayak. Dia terkangkang lah, senang cakap. Kan senang cakap terkangkang. Senang kangkang. Benda senang, jangan susahkan bang. Alright. Tapi itulah. Dah nak sampai tu aku jalan terus lah. Okay, kita jalan terus. Perlahan kayu. Ui, macam dah kejang ni peha ni. Itulah. Dah tak ada stamina ni. Oh, kena main nafas ni, nafas. Itulah. Nasib dulu main midfield dulu lah, senang sikit. Baik. Nasib baik saya main striker lah. Patutlah. Stamina power. Ni jam kalau suruh berlari bang, tak tahu jadi apa. Aku lagi lari pun lari anak je. Orang kata apa, ball watching.
Ingat ke kau kena? Jenahak. Banyaknya. Tapi mungkin ikan macam bukan. Kalau Apollo dia merah-merah pek, yang kalau biru macam ni dia biasa ikan-ikan besar ni. Separuh air. Bawah pun ada. Mana tahu senangin ni pun berkawan ni. Tempat kau kena hari tu tak jauh lah situ. Laluan senangin ni. Alamak. Kayu. Pak Ciki slow nak tarik. Jom. Abang Zaini punya ni laju ni nak tarik senang dia punya. Dia punya moncong bulat. Jom kita jalan terus. Dah dekat tu. Banyak geng. Tengok geng dekat sona tu geng. Dekat bukit tu geng. Tapi tak apalah, misi kita nak cari Apollo. So kita pergilah sebelum kita kena arus laju kan. So kita ke kapal tu lagi, ke laluan kapal tu geng. Alright. Okey geng. Koi tarik lagi geng. Tarik ke apa ni? Ke laluan kapal geng. Okey geng, hari pun dah pukul 5, jam pun dah pukul 5. So masa tinggal sedikit lah geng. So mana yang ada tu kita rasanya kita direct ke main Apollo je lah. Cari laut dulu lah. Alright. Okey geng, nanti kita jumpa dekat spot geng Okey geng, aku dah sampai ke laluan kapal ni geng. So target nak main Apollo lagi lah. Alright. Harap target hari ni kita cari selah pula. InsyaAllah. Ikan lain pun okey jugalah, tapi kita target lebih kepada selah lah. Harap hari ni ada manis-manis lagi Alright. Apollo Lemsis. Dia bentuk macam ni. Okey. Okey geng. Okey geng, aku dah sampai geng ke spot geng. Tapi macam kurang pula Alright. Laju juga arus dia Berarus laju juga tak ada. Padu. Alamak, putus. Macam putus je tu. Red geng.
Apakah dia? Lihat mata, geng. Lihat mata, geng. Belum sampai bottom, belum sampai separuh air. Dah ambil dah. Dah tu. Okey, geng. Padu. Tengok. Boting kena pengging meriah, geng. Yang boting pun meriah. Kayakah semeriah. Show. Full. Okey, geng, ikan target, geng. Lihat mata, geng. Jos gandos. Syok, geng. Syok, geng. Hanyut. Ada lagi. Kalau kecil sangat tak nak lah. Macam ni kecil ni tak nak. Tapi boleh jugalah aku ambil je. Mana? Apa tu? Kalau macam ni kecil sangat, isi kurang. Geng, Road Bangkok jangan kata drag bunyi. Cencaru, I like it. Cincaru masuk kapal. Padu. Padu, geng. Ya. Full house. Padu mantap. Syok geng. Layan geng. Mana. Kita lihat apa yang kena. Lambatnya dalam. Lihat mata. Size semua, geng. Padu. Ini makanlah sayang. Padu Pak Hang. Belakang full house. Alamak. Caru saja. Lihat. Full house, geng. Ini aku ambil je ni pack. Ni aku nak bagi ni. Janji strike kan? Aduh, telan habis. Allahu Akbar. Asal kau telan. Apollo macam ni pun kau telan. Sorry lagi, aku terpaksa koyakkan mulut kau ni. Aku ambil si epek. Aku nak bagi aku punya. Aku bagi nak mak mentua aku lah. Aku bagi mak mentua aku lah. Dia memang tu, dia keras. Kan jaket dia banyak. Ui, melendut. Dia tarik, geng. Dia tekan, geng.
Uhuh. Uhuh. Oh. Alright. Selah. Selah, geng. Welcome to the jungle. Na. Bek, selar ke apa ni, kek? Beli mata, Sini caru banyak. Kecil, banyak yang fake. Belum sampai bottom lagi. Dah ringan dah. Aha, lemak. Tengok. Berlauk kita, geng. Beliak mata. Caru, geng. Bolehlah saiz begini macam ni, okeylah, bolehlah kita apa, geng. Okey. Beliak mata ni sedap. Ui, besar caru dia. Ui, besar caru dia. Okey, dah. Bunyi drag, geng. Ringan ni. Lucut ni. Berpintal. Wah, tengok game boating pun syok. Dah kena dah. Pulkan dia. Alright. Tarik, geng. Dah full. Melontok, geng. Selat. Allah. Beli mata. Dah ada di sini dah. Ui, tekan. Berat, geng. Berat, geng. Full house. Gila apa dia. Selah. Full house. Full house, geng. 6 mata 6 kena. Campur beliak mata. Umpan hidup cantik ni. Okey, geng, hari ni okey, geng. Kita dah balik, geng. Sampai dekat darat, geng. So begitu sahajalah, geng, kita hari ni. Tengah hari, alhamdulillah dalam 2 jam lah, 3 jam lah dekat macam tu. Mancing, geng. Hasil, geng. Cuma ikan Apollo je, geng. Geng. Boleh lah, geng. Buat lauk, geng. Selar, beliak mata, caru-caru. Okey. Jadi macam tu je lah, geng. Okey, geng. Sampai, geng, ke darat, geng.
trip hari ni okey je lah. Okey. Ikut, Asyik ikut. Boleh lah. Allah. Ada bot. Okey lah. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah geng. Dah mendarat geng. Okey, aku tunjuk hasil lagi geng. Masa dah tak cukup geng. Alhamdulillah dalam 2 jam geng. Hasil ikan Apollo je geng. Strike tak adalah padu. Tapi okey lah. Jadi macam tu lagi. Okey, koi fishing. Apek kuih. Okey, bengkok. Jadi macam tu lagi ya. Okey, nanti insya-Allah jumpa next video. Mantap.